Okay, welcome back to my YouTube channel Hanan. So hari ni untuk vlog kali ni kita akan buat vlog tentang camping subjek MK, subjek kursus kat IPG ni. Camping pengakap. So dalam camping ni kita gabungkan dua camping terus, camping UB dengan camping untuk kursus mandi kayu pengenalan 1. So esok kita akan datukan ni. Kita akan tengok sejauh mana perjalanan dalam proses mandi kayu. Adakah siapa jadi pemimpin? Mari kita saksikan. Hello guys, kita camping. Hari ni hari pertama malam, kita nak pergi surau. Okay, nampak tak? Kena marah guys. Jangan. Takkan dia lah. Sarah di sebelah kau, dia tak cuik kau ke? Dia gemuk lah. Kereta pengenalan tak ada gadget. Peringkat 1 pun tak ada gadget. Gadget nanti kat peringkat 3A, 3B. Hello guys, hari ni our first day camping. Kita mulakan pagi dengan pergi lighting. Kita mulakan pagi dengan Ali kita punya. Yes. Tolong ambil. Terima kasih Sarah. Yes. So kita balik, kita mulakan pagi kita dengan kita buat dulu kemah ni. Lepas tu kemah banjir kat dalam PKP tu. And then after that kita ada 8 sidang untuk KMK pengenalan 1. And then after 8 sidang tu, petang tu solat, lepas tu kita mula buat gadget, nampak tak? Ni kita buat ampayan. So kita ada buat tiang bendera. And another one is papan tanda. Nampak tak? So this is our kemah. Ada hiasan kemah, tiang bendera kuning sebab sekawan kuning. So ni adalah view malam-malam orang tengah buat gadget. Ni sekawan merah punya kemah, sekawan hitam, sekawan biru, sekawan tu tiang bendera besar, tu sekawan purple dan jingga. Yang ni dengan lock lah. Tapi kalau dia jatuh ke, dia tak buka ke apa, itu biar je. Okey, faham Selit sekali atas, pusing nanti selit kali dia bawah. 2 hand selit je, tak payah apa ni selit banyak kali. Kalau selit banyak je dia tak buka. Dia terbuka nanti. Tu ada Nisa. Lepas tu ada orang makan-makan. So ni lah tempat kita orang buat aktiviti tadi. Ni diorang nak praktis untuk esok. Nampak Akila? Nak masuk vlog. Nak masuk YouTube. Apa perasaan anda first day camping? Benar weh. Ya ke? Sangatlah menakkan. Sangatlah drain energy. Ya, sangatlah sakit tangan buat. Saya minat Aimara. Aimara tu apa? Aiman dengan Mira. Tak tengok lagi episod baru. Buat random AI tu kan. Tak matang lah tengok AI. Macam mana perasaan hari ni? Tersengguk-sengguk dengan sidang? Ya, baru first day dah tersengguk-sengguk guys. Apa donat? Untuk ampayan kat dalam ya, buat Zara dah ambilkan kayu. Okay, this is my teammate. This is my teammate nak buat gadget malam ni. Cantik lah kita punya kemah. Kemah pula dah kuning ni. So, jadi kami nak sambung buat ampayan. Ampayan ni untuk grup ni aku in charge. Tiang bendera siapa in charge lah? Aku dengan Sarah. Zara dengan Sarah. Ni papa tanda. Sarah punya. Sarah mana whistle kau tadi? Tapi dia tak buat pun, kita orang yang buat. Tapi tak apa, sebab kecil. Mana whistle Sarah? Betul. Untuk malam ni buat ampayan untuk
nak menstabilkan. Sebab tadi yang fire macam sengit. Tapi now it's better sebab ada kaki yang tahan. Orang lain pun tengah sibuk. Tengah buat apa ya? Sekali seumur hidup je camping ni. Bye-bye kemah. Esok kita. Bye-bye kemah. Esok kita akan berjumpa lagi. Nama kita? Ingat setiap malam aku cakap kat diri aku. Setiap malam. Setiap malam lagi. Hello guys, this is our day 2. This is our day 2. Kita orang berjaga pukul 3-4 pagi tadi. Ada orang tak mandi, cuba teka. Kita tengok best on muka. Saya tengok base on muka. Siapa tak mandi? Pertama muka Nisa. Nampak mandi. Nampak mandi. Kalau kita nampak putih kan, dia tinggal benda tu dekat depan ni. Detector. Aku rasa mesti dia orang. Kita dilatih bahasa. Sirap dia orang je kali. Anda curiga? Mari kita fikirkan. Saya lagi curiga. Saya lagi curiga. Apa tak lagi saya? Bersama kami dalam pengakap. Pep. Kenapa? Apa perasaan Liana? Tak balik. Apa perasaan Aina? Aina mengundi apa? Mengikut muka Aina BN. Tapi kalau orang kenal aku sendiri, aku nak pergi. Ya, aku rasa kau BN. Kan? Tak tahu? Sebab aku orang BN juga. Kurang Aina. Sebab aku tengok statistik kemenangan di Johor banyak biru. Maksudnya majoritinya tak mustahil daripada kalangan orang Johor di sini. Kalau Nisa, dia kata dia ikut wakil rakyat yang buat kerja. Siapa baik Siapa jahat Mekna bila nak mengundi, Mekna bacok, wakil bacok. And berapa Mekna? M14. M14 bacok dia nombor. Macam mana kau tahu? MP kau? Aku kata hentam je. Aku tak ingat. Tak ingat Alian itu Mekna undi apa? Misi PAH. Perikatan Nasional. Boleh. Ada orang jadi toyol pagi tadi. Oh, morning guys. Vlog ke? Ya. Day 2. Day 2. Today lengkap. Ketua. Esok lah guys. Esok last untuk sebelum apa-apa. So hari ni kita orang dah buat solat. Kita orang dah Malaysia Cergas and now nak kemas kemah. We all dah siap. Kawasan persekitaran ni. Memang nampak perusahaan pagi tu ada kemas semua kerana apa? Secara pengkalan, mana pengkalan ni stage Hello guys. Kita dah tukar baju. Hi guys. Saya dah gosok gigi. Tapi tak mandi lagi. Sarah tak mandi. Yang mana ni? So hari ni kita orang akan belajar 3 benda. Pertama adalah andu dan balutan, isyarat sulit dengan semafor. So mari kita saksikan. Tadi aku sana kat belakang Akilah. Kereta Akilah. Asas 1 iaitu kemahiran berpengangkap, di mana kita fokus kepada 3 sahaja. Dia ada ahli pengakap yang ke berapa tahu saya buat cicak dia. Kita orang tengok buat sign. Kat sana ada sign. Kita orang tengah belajar isyarat sulit. Kita orang kena buat 11 isyarat.
Dah berapa dah? Ni 10. Lepas tu saya sudah pulang. Bulat-bulat ni. Dah. Cik, ada sakit mana-mana lagi? Sikit je. Dah? Kalau nak campur dengan boleh tak? Tengok. Ni adalah andoh yang Aina bilang buat. Kita tak tahu betul ke tak. Kita akan tunggu jawapan cikgu. Macam tak yakin je. Baru. Waktu yang ni naikkan. Dia masih ampuh. Dia masih ampuh. Tengok. Naikkan sikit. Lepas tu kemaskan lah. Kemaskan. Dia kalau boleh, kalau anda tu panjang, kecilkan dia dulu. Yang ni pun sama. Kecilkan dia sikit. Lepas tu baru kita silam. Tengok. Baru kita silam. Bila dah sampai sini, gulung dia sikit. Ni, kita buat gulungan. Gulungan ni pun sama. Okay. Okay. So, kat tengah. Kaki mau pula tu. Lepas tu teruskan dia punya ni. Ikut bentuk Teruskan kaki. dia punya ni. Kamu buat. Kamu buat dia. Lepas tu ni kecilkan sikit. Kecilkan sikit. Sebelah sini pun kecilkan sikit. Kecilkan sikit. Okay. Lepas tu dah kecilkan. Dah tarik. Ni pun tarik. Macam tu. Kemaskanlah dulu tu. Atas. Dah atas. Bawah pula. Ikut dulu bentuk tangan tu. Bulat lagi ya? Apa tu manja. Apa tu orang doktor nampak bagus cantik macam tu. Error. Ada error buat pusing kan. Dia tersebar kan. Error kan. Okey. Cikgu, Anul ni apa cikgu? Ha? Anul numerik dengan alfa. Tu tak payah nanti. Tu yang merik. Ni yang untuk aktiviti kita saja. Yang aktiviti saja. Yang ini error. Yang ini Habis. slash, habis pusing. Habis Okey? pusing. So saya kode akan sampaikan mesej tu huruf setiap huruf tu awak fikirkan, awak bincang dengan kumpulan awak. Tuliskan berapa huruf dalam ni. Boleh singkatan. SAYNG sayang boleh. AWK boleh. Guys, so we're ready for semaphore. 1-3 mana? 1-3 left. 1-3 lah awak. Saya test awak ni. 1-3 left. 1-3 left. Okey, alright dah situ. Okey. Sabar. Cross tegak sikit tangan. Tangan kiri tu cross 90. Okey. Ada. Semaphore. Ada beritahu dia. Masih palang. Okay. Cross. Faham kan? Right 18. Right 18. 18 ke bawah. Okay. 18. 18. Okay. Lepas tu left 90. Sabar belum. Left 90. Dah ganti. Okey. Error lagi. Answering ke tu? Dia answering ke? Dia answering. Ingatkan dia error. 90, 80 dah. Dapat dah. Stop. Apa pasal loading lambat. Okey. Right 45. Right, 45. Left 18. Left 8. Alright. Oh, okey, aku tahu dah. N. Kita ni cun. Kita ni cun. Habis dah.
kedua, Kita orang dah masuk hari kita kedua kena fahami proses untuk SFP. bertindak supaya kita tidak mengambil tindakan yang melulu. Sebab itu sebagai pemimpin kita kena ambil tindakan yang bijak lah. Pengangkap sedunia yang merupakan sebuah organisasi bebas, bukan politik, bukan kerajaan yang terdiri daripada 172 organisasi pengangkap nasional NSO berdasarkan kepada status tahun 2022. NSO terletak di 6 wilayah di seluruh dunia dan lebih daripada 54 juta ahli dalam sekitar 1 juta kumpulan pengangkap komuniti tempatan. Tengok sebelah lah. Tengok sebelah. Okey, macam ni. Oh, sorry ketua. Yang tu apa? Basically dia sama je dengan macam mana nak buat dengar lah ni saya cakap ni. Dengar. Basically dia sama je macam yang segi 4 tu, tapi kita buat 3 je. So Kakak, anak elok-elok kakak. Rumput ni tak tahu ada apa kakak. Kalau ada paku elok-elok kakak. Yalah, biasa sakit. ini kan. Diam. Sini. Kenapa? Kalau pegang. Sekejap aku daftar taklimat. Kenapa? Pertolongan. Boleh di cover sih. Gapo? Nak buat ikatan Ni. tak tahu. Ni buat macam yang macam nak buat bendera tu. Before kau tegak ke? Before kau kembang ke? Tungku tu ke? Tak apalah. Kau buatlah macam lilit ubi. Lilit ubi yang okey, contohnya manuk kat sini. Lepas tu dia naik Buat je Ha 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 ha. sekejap tunggu. Masukkan dalam vlog ni. tutorial Tutorial. Ini tutorial Tengok sana guys. tolong buat selus. Adik-adik pengangkat kanak-kanak boleh tengok ni. Weh, bendera orang. Ya Allah. Ni ikatan manuk. Apa tu? Okay. Ni. Ni masuk bawah ni, masuk belakang ni, keluar bawah ni. Masuk ni. Masuk belakang ni. Belakang. Silang sini. Silang. Dia kena gitu. Macam gini. Naik atas. Lepas tu naik sini. Pusing naik sini pula. Faham tak? Dia macam Sekejap. Naik ni. kau kena imagine kan macam kau kain straight lagi. Sekejap. Ni. Dia aja. Ni. 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 Teruskan. Ulang balik benda sama. Tengok. Buat sampai dia kukuh. Lepas tu sambil Weh, jangan pijak. dah hujung-hujung kan kau buat silang gunting tu kan yang Silang celah ni gunting. yang Yang cross kat dia. Cross dia. Sini pun cross balik. Sekejap tuan. Ni sebenarnya atas ke Oh. Aku punya kopi. Ni. Ke ni? Kita punya macam tu. Ni. Sekejap aku dah pening ni. Ni masuk bawah ni. Masuk sini. Sini. Sekejap masuk situ. Ni sekejap. Celah ni. Ada celah ni. Sini. Yang atas ni betul tak? Betul je. Ni. Ni pasal celah ni. Dia Masuk macam bawah ni. Masuk bawah ni. Dia kena imagine sikit sebab kau dah tegak kan. Ni. Masuk bawah. Masuk bawah Bawah ni. ni. Tarik. Keluar ke? Pusing belakang ni. Turun bawah ni. Ulang-ulang je. Ni. Easy peasy me. Keluar bawah ni. Masa kita orang bergerak baik bagi tahu kenapa. Tak kukuh lah bawah ni. Ni. Masuk sini Kena lagi. tambah lagi. Masuk sini lagi. Tambah ni kayu masa kau. Lepas tu. Ni lagi. Masuk bawah ni. Kuat dah ni. Kau tas-tas je macam manuk je dah. Tajam ke bawah jangan 3 sebab kita nak kurangkan kayu. Bagi aku kerja. Tanya ketua hari esok. Apa lusa? Dia tengah ketua hari lusa. Ni kita kena buat 3. Nak kurangkan kayu. Sini. Terus kan dia ikat yang ni atas Besarkan sikit besarkan sikit. Oh nice. Apa sila pangkah? Buat senang-senang lah. Sarah tolong pegang ni. Okey, aku dah ada kerja. Aku dah. Aku pun ada lah Sarah. Ni kita nak buat rakasut. Ni. Hey. Pandang sini. Pandang sini. Sini. Ada orang geli. Orang belakang gitu. Azara tengok lagi kabel. Tengok tuala tu sebelum aku tarik tuala kau sampai dah longkang. Tuala kita dah kering. Tuala ni keras weh. Lap badan rasa sauna. Ya. Scrub. Hangat. Spray. Okey tak sini?
Apa nak kasut? Kita kena siap sebelum makan malam. 2-3 lagi. Okey, dia letak 4 cukup lah. Dia kurang. Abang Patricia. 4 okey dah kan? Dah nampak dah nak kasut eh. Kau pegang tak apa. Okey dah kan? Sini. Okey. Let's go. Tak ada bergerak kat sini je. Tahu nanti nak kena tarik gitu. 30 minit dulu. Cepat. Seorang buat satu kata cepatlah habis. Tu letak atas dulu. Dapat markah lebih ke Manuk. Manuk kan Nisa aku cakap tadi. Kalau Manuk. Nak tinggi mana ni? Ni tali berapa? Ya. Tali berapa ni? Tali kamu lah. Ni mana duduk atas kayu. First, kita akan buat manuk. Ada batu betul. Sambil bina cerita betul lah. Betul dah kan anak? Sekejap kan. Masa dia Nisa betul? Macam mana dia buat Nisa betul? apa? Kamu buat macam mana? Kenapa kau punya mana? Sambung buat buku sila terus dengan tali lagi. Tak nak. Okey, kita akan tarik. Kau tarik tangan aku. First kita akan buat manuk dan kita akan buat Nisa, aku nak bergene. Betul ke? Kayu tajam ni dari tepi. Aku rasa lidah aku terpelan air panas. Mana tadi kita nak gaji kat Yohan? Sampah pun. Esok kan masa pemeriksaan kemah kita kena angkat ke tuala-tuala ni? Kena. Tahu dah. Kenapa? Baju pakai je lah baju tadi kan. Ada pelikat rapi tu. Ya. Mana aku terurai. Hari ni bukan hari laki lah untuk Boleh ke? Sayang orang yang sama hingga aku terluka masih aku setia. Tak dulu suara cikgu Iqbal. Sarah, kalau Cikgu Razak suruh nyanyi lagu mesti kau pilih lagu ni kan? Kau tak ambil lagu Rosa. Betul lah. Kasih duka jam. Kau diam Azhar. Kejut aku. Sopan sikit. Sedar lah dia datang. Panjang. Okey dah kan? Apa yang air? Okey dah ni. Tapi dia nak keluar. Dah siap. Okey boleh mak. After C1. Okey, macam tu. Tak Macam tu dah. Aku tak faham. Japanese apa? Pak Cik Nordin tengok Sarah. Sophia tengok Sarah Sophia. Gaji kayu kita lesok. Serabut lah. Iya. Sikit ke Sarah? Penatnya. Aku boleh buat ni. Oh. Dah kita dah siap 5 gadget. Pasik sampah, tong sampah, ampayan, tiang bendera, perak kasut dan terakhir sekali papa tanda. Dari model. Sabar. So ini ialah kemah kita. Dah settle sepanjang 2 hari. Sangat penat. Tengok kemah depan kita pula. Ada lampu. Sama je rak kasut. Sampah papa tanda. Sama je. Red flag. Oh ni apa ni? Kata ni yang cikgu suruh buat. Pagar. Pagar. Tak, macam dah terlambat je. Ni ada ke? Kalau macam ni. Ambil tu lah 2. Pancar depan. Ambil. Ke macam mengganggu laluan juga. Ke macam pacak betul letak tali je. Ha, betul lah. Letak tali lah. Nak letak dekat 2 ni je lah. Terang. Nisa, marilah kita pergi makan dulu Nisa. Lah kita bertugas.
Untuk makan malam. Okay, diorang nak buat pagar guys. Diorang nak buat pagar. Our Britians making a gate. Jiran kita orang Puteri Islam bagi mochi. Sumpah sedap. Walaupun rupa dia macam ni. Rupa dia cantik lah. Tapi dia macam ada coklat kat dalam ni. So macam meletup. Tapi kan aku pernah beli mochi juga. Dia macam lembut lagi tapi ni sedap, faham tak? Dia macam keras sikit tapi dia macam tak cukup kenyal. Tapi sedap je macam itu. Mochi memang rasa dia macam rasa tepung. Dia memang rasa kosong dia tak bagi tepung tu. Yang ni kita tebal lah. Ha. Tapi Dia ni pengen lagi panasnya. dia patutnya Mochi syabati. Sebab tu kan dia macam tak rasa. so hari ni kita siapkan gadget juga. This is mine. This is Zahra. This is Adika. This is siapa ni? Sarah ke kau? Aku. Nisa. Sarah punya. Ada perkembangan. Tak jadi tempat burung bertenggek dah. Tempat dia menangkap. Go. Hebat-hebat flexible. Tak sebab. What we should do. It's okay. Mari kita tengok kamera kita. This is our camera. Kita mana nama tak nampak semua. Itu aku nampak. Itu aku nampak. Dapur. Mami. Apa duduk macam tu Mami? Mami, kat senonoh lah Mami duduk ni. Kita orang tengah buat Amali. practice amali. Ingat takut. Okay, sebab kita kena ada pemimpin Tak ya. Kena buat transition. So guys, kita orang dah habis rehearsal untuk istiadat esok. So kita tengok apa yang akan berlaku malam ini pada pukul 12 lebih. Semua tengah ni tengah buat persiapan akhir. rasa ada dua punca kan? Tak tahu macam mana lepas pada kita buat. Tu tadi aku jumpa dua